Kalau macam itu, saya ada beberapa bilik yang memang kita kurangkan pintu tapi kita lebihkan tingkap. Aku nak buat apa, masuk ikut mana? Masuk masih lagi ikut pintu. Pintu 1, tingkap 8. Ah. Lagi satu nak beritahu, bilik di sini kita ada level-level kita, di mana bilik yang pertama spicy, dan kedua original. Back. Main Silakan cik. Cuma saya nak beritahu, lift kita ni unik sikit. Dia tak naik atas terus. Dia zigzag. Kita baru sangat berkenalan, nak bekerja sama. Kenapa? Saya nak tanya awak. Awak kenal tak? Siapa encik? Mana barang tadi tu? Siapa? Sabar. Sabar. Jangan. Wah. Sabar. Hantu An! Keluar kau hantu kelapa! Aku bagi kau ingat, kedai kau dalam bahaya. Ya, dalam bahaya. Kedai kau sugul. Sugul. Hati-hati, aku dah pesan ya. Habis nak buat macam mana ni? Nampak ni kat wajah kau ni, aku nampak kalau betul nampak sopak banyak ni. Tapi aku nak bagi tahu kau hati-hati tau. Apa lagi? Hati aku rasa tak sedap. Aku rasa dalam kedai kau ni ada orang letak patung. Patung? Patung apa? Tengok baik-baik kat dinding kau. Tengok betul-betul ada patung. Mana? Ni tak semua orang boleh nampak. Ini memang jual. Oh, kau pun nampak? Padahal ni power ni. Sana. Ni. Kali ni kau nak main-main dengan aku. Ya! Kau tahu tak mak kau pernah bagi pikat lain dekat ayah apa? Apa? Abang. Sabarlah. Dia tanya, abang tahu tak persamaan abang dengan bunga? Ayah cakap tak tahu. Apa dia? Dua-dua tak ada otak. Apa lagi, Pian? Sufian. Kau datang sini buat apa, Pian? Pulang ke rumah menaiki perahu. Pula. Aku dah tahu. Tapi kalau aku dah menyampah dengan dia, apa barang kenangan dia, semua aku reject. Ayah, Aku nak hantar balik. Takkan sampai macam tu sekali, Ayah benci sampai macam tu. Nak buat apa kita nak simpan barang yang dia bagi? Kita dah benci dengan dia. Sekarang ni yang cerai ayah ke saya? Faham? Ayah, sebenarnya Nora tu tak curang kan ayah? Ayah cakap dia keluar dengan bos, dia keluar dengan bos. Yelah, dengan bos lah. Nora tu kerja sendiri ya, mana ada bos? Kerja sendiri. Saya mungkin tengah marah, saya pun terikut cakap ayah, sampailah saya berpisah dengan dia. Ayah masih happy dengan baju ayah. Ayah, saya tahu ayah, dalam pada saya sedih, saya masih perasan itu lagu. Itu peribahasa.